Yang ni Clay Moist Cake. Jom kita rasa. Gedi-gedi pula tu. Very nice. Sweet potato and coconut cream. Potong dulu keledek ungu ni. Yang part ni sedikit saya asingkan. Masukkan dalam air panas dulu. Biar dia masak. Yang lain semua tu saya potong dia kecil-kecil sikit. Dah potong macam ni. Masukkan dia dalam air yang tengah masak lah. Untuk rebus dia. Kita kena masak sampai dia empuk lah. Okey, sekarang kita punya keledek ungu dah siap masak. Kita ketepikan dia. Okey, once kita punya keledek dah sejuk, boleh masukkan ke dalam blender. Masukkan gula. After that, it will taste so yummy. Masukkan serbuk agar-agar. Masukkan air. Dah siap blend, terus tuang ke dalam satu pot ataupun pan lah. Tambah lagi air rebusan keledek tadi. And then kita kacau-kacau dia sampai dia sebati. Lepas tu baru kita pasang api lah. Cantik warna purple dia. Okey, once dia dah start mendidih macam ni, kita boleh tutup api. Nampak ni, dia dah mendidih dah. Make sure kacau dia jangan stop. Dan kita boleh tuang adunan ni ke dalam satu loyang lah. Okey, kita sekarang biar dia sampai dia sejuk, baru kita letak topping nanti. Keledek moist cake kita dah siap separuh. Sekarang kita nak buat dia punya topping lah. Ya, kita nak buat topping dia. Sangat simple. Sediakan satu kuali. Masukkan santan. Masukkan secubit garam. Masukkan gula putih dalam lebih kurang 3 sudu kecil lah. Tepung jagung dalam 4 sudu. Kacau dia. Kacau. Lepas tu kita buka api dia. Okay, masak sampai dia tak ada rasa tepung. Dan kalau perlukan tambah air sikit. Sampai dapat tekstur macam ni. Sekarang kita nak tuang kononnya macam custard kelapa ni, santan atas kita punya keledek moist cake. Sekarang kita sagat purple potato yang kita ada extra ni. Sehijau Ramadan